Apa khabar guys? Kali ni kita akan cover lebih banyak lagi apa cerita yang kami ada di Sungai Yong. Jom, let's go! Alright guys, so saya dah pakai bag ni. As you can see, sekarang ni kita akan buat aktiviti apa, berjalan di pesisiran sungai. Kita akan mengentas sungai sedikit, tapi tak dalam pun. Tapi sebagai langkah berjaga-jaga, tetap perlu memakai jaket keselamatan. Tapi saya tak dalam pun, memang cetek. Dia kata sampai pakai kaki je. Nanti kita tunjuk boleh. Masalah. Spontan je lah ni spontan. Kacip pun boleh. Kacip pun boleh. Okey, assalamualaikum, selamat petang. First saya buat pengenalan diri dulu lah. Okey, nama saya Mus. Okey, saya adalah malim gunung. So ni adalah kerja saya lah. Ini lah. Okey, so selamat datang ke Air Terjun Sungai Yong. Okey, Air Terjun Sungai Yong ni berada di kawasan Kompartmen Hutan Sepang Kekal Gunung Belumut. So kawasan ni perlu ada permit. So nak kena ada guide. So tak ada permit, tak ada guide, tak boleh masuk lah sini. Sebab kalau tak ada dua tu, kira masuk kira menceroboh lah. So boleh kena tangkap, boleh dakwa lah. Okey, clear tu? Okey. So hari ni, aktiviti kita hari ni adalah kita nak explore ke Air Terjun Sungai Yong. Okey, total Air Terjun ni total dia ada 23 tingkat. 23 tingkat. So yang boleh kita explore hanya sampai ke tingkat ke-7 saja. Okey, sebab apa? Yang tingkat kat atas tu laluan dia ekstrim, mencabar. Lepas tu tak sesuai dibuka pada yang beginner lah. So atas faktor untuk keselamatan kita hanya digunakan sampai ke tingkat 7 je lah. Okey, so punca air dia ni daripada di belakang bukit ni lah, daripada Gunung Semendung. Punca air ni, punca air terjun ni. Okey, so untuk kita, ni sekarang kita panggil dia base camp. Okey, di base camp. So dari base camp kita nak ke tingkat 7 tu, kita perlu jumpa ada 6 pelam baru kita jumpa yang ke-7. So laluan dia daripada segi masa, daripada sini sampai ke tingkat 7 tu lebih kurang 40 minit hingga ke 50 minit. Terpandu pada pace masing-masing lah. Kalau saya cakap pace saya 10 minit nanti semua betul. So ikut pada masing-masing. So tapi kita santai so kita ambil average masa dalam 40 minit tu dah kira memadai lah, memang relax lah. Betul. Okey, laluan kita akan lalu di sebelah lereng. Lalu lereng, lepas tu kita ada lalu di sungai, kita ada memanjat, kita ada lalu tebing. Lepas tu cabaran dia licin. Sebab apa, kawasan waterfall ni, batu-batu ni semua berlumut dan berlicin. So memang kawasan-kawasan yang berisiko memang semua ada tali. Okey, so bila kita lalu kawasan-kawasan yang ada tali, make sure kita kena guna tali. Jangan kita tak guna tali. Dia ada sebab lah kenapa ada tali tu. Sebab pertama dia safety lah. So kalau you tak guna tali, you tergelincir memang confirm jatuh bawah. Kalau jatuh bawah tu, jatuh dalam air okey. Takut jatuh atas batu. Beta. So benda tu bahaya lah. So kita datang nak enjoy. Kita tak nak stress kan. Okey, so laluan dia. Okey, so daripada dah sampai dekat tingkat 7 tu, mandi, puas, nanti turun, kita akan singgah setiap kolam. So kolam nombor 4 dengan nombor 3, 4 dengan 3 mungkin kita tak akan berhenti lah. Sebab apa, kat kolam tu dia kecil, ruang dia tak sesuai untuk kita nak bergambar. Okey, untuk mandi dia tak berapa sesuai lah.
So yang paling best, kita ada gelarkan satu kolam nombor 5. Kolam nombor 5 tu kita panggil dia kolam Olimpik lah. Oh ya. So, kolam dia memang besar. So ada tempat boleh lompat daripada atas. Macam-macam gaya boleh buat. Ya. So sekali lagi korang sendiri rasa lah macam mana kan. Okay, lain safety lah. Safety pastikan jangan kelam kabut, relax, slow and steady. Lepas tu sampah apa yang kita bawa naik kena bawa turun semula, sebab tak ada siapa yang masuk, kita je. So sama-sama kita menjaga kelestari hutan ni kan. Tak ada, kalau kita tak ada apa, kalau kita tak jaga, orang kata benda ni kan tak cantik lah. Okay, lain saya rasa tak ada apa kot. Tak ada masalah kot. Ada pertanyaan nak tanya? Ada soalan? Tak ada. Tak ada. Tak ada bangkahan tuan. Tak ada? Tak ada, jom roll. Let's go. So kita dah mulakan track. Let's go. Okay. So kita dah pun mulakan kita orang punya pengambaraan. Wish. Ini baru awal-awal lagi ni. Let's go. Saya jalan dulu lah ya Mirin. Kita ikut perlahan. Sentiasa tangan di tali ya. Jika anda tidak yakin, seperti yang anda lihat, tangan saya memang di tali sebab saya memang tak yakin. Kita tengok gunting kita. Okey, baik. Apa khabar? Bos kita. Halo. Tengok menu ni. Penat tak penat? So far okay semua? Hamlah. Kapten okey Kapten? Mantap. Cantiknya. Sup. Okey. Satu golek je ni. Oh, janganlah. Boleh lah, kita boleh meja lah. Let's go. Satu golek je ni. Let's go. Memang faham dia macam tu kan. Okay, sekarang ni kita berehat seketika. Kita menunggu apa panggil tu? Apa panggil tu? Team trip yang depan tu kasih jalan habis dulu. Sebab kita orang independent. Kita orang independent walaupun masing-masing tak kerti jaga diri sebenarnya. Dah reput. Dah reput. So kita orang berehat dulu. Kasih cool down jap. Tunggu sampai kat depan tu betul-betul tak nampak. Baru kita orang sambung gerak. Dia orang enjoy. Inilah namanya menghayati, mengalami dan menghayati alam semula jadi. Alah, itu buku lali je kita tengok. Tapi sebenarnya beza. You are not a tourist, Euro the Explorer. This is Sungai Jom. Let's go. Ayuh guys, kita sambung jalan dulu. Kita pegang tali dulu sebagai langkah keselamatan. Aku depan dah. Sebagai langkah keselamatan, kita pegang tali dulu. Aku nak ambil video yang kita nampak semua ni. Make sure kau pijat tempat yang betul je. Dia sebenarnya kau tak pegang, tapi sebenarnya pijat tempat betul. Ni tak payahlah kau pijak ni, kau pijak ni. Itu apa? Nampak.
Oh, terkejut aku. Oh, kau pegang aku Sorry. Dia rebut. Sekejap ni lah. Sekejap bawah tu ada satu batu kecil. Oh, mana? Batu kecil. Batu kecil. Eh, Batu kecil. eh. Ha, sekejap turun langkah yang tu. Nampak langkah tu. Sini. Naik. Naik. Boleh. Okey. Jangan nak berdiam Lik, jangan gitu Lik. What are those? Dia ni kaki kena angkat sikit ke kita tahu. Yalah. Ada perlu bantuan apa-apa? Sekejap. Jangan ni kau dengan saya lepas dulu. Kau dengan saya lepas dulu. Okey. Apa benda kau cuba buat siap? Jalan lah, licin Mat. Kita Syed. Apa pengalaman pertama anda setelah pergi sini? Laluan dia pendek tapi dia punya cabaran dia tak relax. So mental, hati, semua mau kena cekal punya. You tak kuat, you tak boleh datang ini macam. Tapi kita mesti nak experience lah. Kita pun tak pernah pergi tempat macam ni. So bila kita pergi sini, kita ada guide, bukan kita pergi seorang. So Kita menimba pengalaman dulu untuk bawa korang. betul. Sebelum korang lalui, kita orang lalui dulu supaya kita orang lebih yakin dan kita boleh guide korang lepas tu. Let's go. Go. Okay, ready? Nampak? Kita pegang. Nampak? Bagian atas tu. Kita orang ada sebab kenapa kita orang stay kat sini. Tengok daripada ketinggian ini adalah agak impossible je untuk kita panjat. Kita hanya mampu memperhatikan jauh. Selamat jalan kawan-kawan. Saya doakan kejayaan kamu berdua. Tapi tu lah, kalau kau itu nak cakap. Lepas nak land lah. Kan? Sir. So ini betul-betul mencabar guys. Orang yang tengok bawah tu. Aku dengan pakai ikut Decathlon ni. Aku dah berjaya naik 6 tingkat. Kawan kita 2 orang dah surrender kat bawah. Kita tengok sikit. Dekat belakang.
Aku dengan Ali. Kalau tak ada 4-wheel, boleh sewa dengan diorang. Maksudnya diorang ada. Jadi kalau korang tahu sebenarnya kalau korang macam katanya korang haus lah kan, sebenarnya air ni jernih, dia dikira sebagai air mutlak sebab dia punya punca air dia daripada pegunungan. So air ni dia bersih, jernih dan selamat untuk diminum. Tak percaya? Lega, sedesa. Memang sejuk. Ambil poin yang mana nak? Lihat, kita boleh nampak, kita boleh lihat, as we can see, as you can see, did you see? Okay, kita nampak Amirin dengan bike akhirnya sudah pun turun, sudah kembali. Nampak jalan dia sebenarnya memang mencabar. So untuk saya dengan Ali ni yang tak berapa yakin, tak berapa yakin dengan trek yang mencabar seperti ini. Sebab tu kenapa kami menunggu di sini, di tapak ini. Kau pula yang boleh dengar. Tak. Ya. Ini kan tengah ni. Kan tengah. Tengah. Ya. Kan kelah. Tak. Baiklah. Kan? Okay guys, sekarang ni seperti yang korang lihat, aku dah tukar baju. Lepas kita orang dah berendam dekat sungai, kolam. Sungai kolam lebih kurang macam tu sebab dia sangat jetik. And dia pun tenang je air dia. So kita dah puas berendam apa semua, kita orang rehat jap dalam sejam lebih macam tu sebab penat kan. Adventure tadi tu kalau korang nampak tadi. So kita orang dah bersidai-sidai apa semua ni. Sekarang ni kita orang dah slow-slow lah nak start. Dah start nak prepare untuk
masak makanan malam. Which is barbecue. Heck yeah. Korang tengok suasana lain, geng-geng lain yang apa? Geng-geng 4-wheel drive yang lain pun, 4-wheel drive 4x4 yang lain pun, diorang pun dah buat starting fire. Diorang pun dah start buat unggun-unggun api. Boleh nampak diorang dah start buat unggun-unggun api. Ni ni nak buat untuk barbecue ke ataupun buat ritual? Kita buat ritual nampak. Tanda gudang sama itu. Oh, ni buat tanda ni. Tanda sepadan. Oh, tanda sepadan. Yang bakar untuk makannya? Belum lagi? Oh, belum lagi. Oh, ni buat tanda je dulu. Tanda tu. Sama kita buat asap Satu kalau binatang haiwan Oh, dia tak berani dekat. dia bawa dia pun dia tak nak dekat dengan manusia dia tak nak. Ni kan dia tak nak. So bila dia bau, so dia automatik dia akan beredar, dia akan cepat lewat. Ni macam bau serai wangi bukan Okay, so ini adalah kita punya sweet potato. Ada orange dan purple. Alamak, tak nampak pula purple dia tetapi nampaklah colour dia kat sini kan. Okay, ni dah siap balut dengan aluminium tau. So, bila nak start api nanti, kita just kumpul daun kering dan kayu. Kita start api and then kita tanam kat bawah dia. Ini kita biar bakar. Gitu sok mod Kau balut. Aku beli lepas tu aku balut dengan aluminium. So ini proses dia. Kita kumpulkan batu, lepas tu letak kayu-kayuan dan daun-daunan arang-arangan. And then kita akan mulakan proses pembakaran. Kita akan cover. Sebab kredit money ni pun kita orang dah balut dengan aluminium siap-siap. So tak adalah bila bakar tu hangus sampai ke kulit. At least aluminium je yang hangus. Dalam still masak dan just memang mamma mia, muchas gracias espanol. So kita dah kumpulkan daun kering, kita dah mulakan proses bakar. Sekarang kita tinggal masak. One eternity later. Memang betul-betul lah Dia tak bawa kursi, dia bawa tilam terus. Tilam dengan bantal. Lagi gangster. Kita fikir alternatif. Traditional hutan style. Level 1 cook. Baik sikit ni level 3 level 1 yang besarnya. Oh, besarnya. Ini level orang boleh bersabar je di mana. The hardest choices require the strongest wills. 100 Mafia Boss. Yang selalu keluarkan iklan game tu Tengok YouTube, muncul level 1 cook boss. Oh no. Macam inilah suasana hutan, kawan-kawan. Dulu kita orang duduk dekat area chalet, ada homestay. Kali ni kita camping betul-betul lah. So kita menjadi lebih menghayati. Macam mana dia lebih menghayati alam semula jadi, alam sekitar. Kali ni kita masak sendiri, tak pergi cari makan. Kita handle, kita survive. Inilah nama dia, berkemah, camping. muka memang muka macam tak ada semangat Ni bag ni. Oh, kok gitu sih?
Tada. So, ini adalah hasil barbecue kami daripada pukul berapa tadi? Pukul 5 Pukul 5 lebih kami membakar. Inilah hasil dia. Kita ada marinate chicken, kita ada marinate lamb. Sedia untuk dimakan. Nyam-nyam. Ayam lembut dan caramel. Channel sekali lagi jelaskan. Yep. Kau macam ni lah. Kau makan kulit ke? Boleh. Oh boleh. Kuah dia crunchy. Dia lembut dengan rasa caramelize dia. Okay, seperti yang korang boleh lihat, kita ada dua keledek, satu yang orange, satu yang purple, and then ada satu keping lamb chop dan juga satu ketul ayam. So inilah makan malam kita pada malam ini. Makan malam kita pada malam ini. Yelah, makan malam pada malam inilah, bukan malam esok. Benda dah siap. So apa lagi? Tanpa kacip lagi, jemput makan. Okay guys, so kita sudah pun habis makan malam. Seperti yang korang dah lihat, semua dah pun terplank out, dah terbaring kepenatan. Aktiviti ni kali ni, malam ni bebas, kita tak ada apa-apa, kita santai je. Memang camping kita fokusnya, tujuan asalnya memang untuk santai saja. Tak perlu nak pack sangat dengan aktiviti. Kita mind our own business basically. Kita buatlah apa kita nak buat bangun api pun boleh. Tapi sebab kita orang penat, kita orang bergerak daripada pukul 5 pagi, 6 pagi tadi. So we take this opportunity to get some rest lah, because we all already beat up. We all exhausted. Ni pun muka berpeluh ni. Everyone is relaxing, minding their own business. Inside we got we got place to rest with the what do we call that, with the air mattress. Outside around here is like a living area, so we gather to eat and everything. Inilah suasana waktu malam. A quick view. Terang je sebenarnya. Tak ada gelap mana pun. Lepas makan malam tu, aku ronda-ronda sikit sekitar kawasan kemah, and then aku baring, tutup mata jap, and then aku pun tertidur. Memang terus tak sedar. Good morning. My god, my rambut, but it's okay. So dah pagi. Please ignore these ugly faces. So dah pagi, kita nak buat sarapan dulu. Buat sarapan dulu, kemudian suka-suka sikit walaupun serba but it's okay. Gencana. So kita nak buat sarapan dulu. Nak gulung gigi apa semua, kita buat sarapan dulu. Oh, ni buat asap untuk apa? Untuk halau serangga lagi ke? Serangga macam biasa kan? Biasa. Dia memang macam buat setiap beberapa jam Oh, sebab dia macam ada wave lah. Oh, faham. Untuk kalau lalat dia tak ada kata lalat tu hilang tu kan. Dia jauh lah. Dia kurang. Faham. Dia mengganggu kan, dengan makan pun lalat nak injak juga kan. Betul. Oh, faham. Tu nampak macam, sebab nampak abang ambil daun spesifik tu macam spesifik, ada spesifik daun ni. Tak ada apa-apa pun sebenarnya. Oh ya. Nampak segar Sebenarnya daun
Smoke lah. Oh, dia lebih berasap lah. Oh, faham. Kalau daun kering kan, dia berasap sekejap, lepas tu dia Sebab dah kering kan. Dia masih masih macam besar. So dia lebih banyak vaporize lah, wap. Oh, okey. Faham. Kita nak asap dia. Oh, jangan bohong lebih tu. Ha? Jangan bohong lebih kan. Malam dah diimpor sembang kecil. Betul. Okay, Alex. Mr. Alex. Oh, masak apa hari ni? Kari ayam, ayam pandan, sausage jumbo. Baik. Ni dia. Harapan kita pagi ni. Ini chef import daripada Roti John. John. Roti John. Ini adalah sarapan kita ya guys. Tadi aku dah dok ngomel-ngomel kita bangun apa semua, nak buat persiapan sarapan. Inilah sarapannya. Nampak mewah kan? Ada sausage bersama, jikalau korang tak tahu apakah ini, inilah ayam pandan. Nampak macam Vietnamese roll, cuma tinggal asal hijau je sekeliling ni kan? Bukan. Juga bukan sushi roll, bukan spring roll, tapi ini adalah ayam pandan. Pandan chicken. Yang dihacungkan oleh saudara kita, Abdul Ali. Oh tak apa, nanti aku sensor. Aku letak mozaik kat kau punya ketiak. Mana yang kepam tu aku mozaik. Makanan dah siap masak. Sekarang kita tengah jerang air untuk membuat air kopi. Kopi cam. Betul ke? Ya. Okay, ni seperti korang boleh nampak, kita orang dah siap makan. Kita orang nak berendam lagi sekali, nak mandi. Badan panas ni, busuk, nak mandi. Kita nak berendam lagi sekali sebelum kita pulang. Semalam macam tak ada footage kita orang berenam, so kali ni kita buat popular sikit ni muka-muka dah kenyang. Tapi mata sembam lah. Nampak sungai kat situ, lawa tu. Kita nak berendam sekejap, dan kita nak pupap siap-siap untuk pulang. Apa? Lik, kau pegang tripod tu. Nak macam pegang macam dalam game R-Rider Shell. Ya. Berak siap. Tak berak kan? Kita buat kopi terlebih dahulu, baru ngamsoy untuk minum lepas berendam lama. Okay, stay je jap. Okay, cun, lawa. Feeling. Okay, ready, go. Woo! Let's go! Mari ya. Mari. Okey tak? Dia punya depth tak dalam kan? Okay. So, apa lagi? Dah sampai masa giliran masing-masing pula masuk ke dalam. Let's go. Tu dia apa? Oh, tengok barang-barang sebelum masuk Kau ni jaga tak? Kejut aku. Tengok tu. Oh, banyak tu. Gila tu. Oh, Syed ada ni lah. Dewa air. You challenge me, mortal? A
The water spirit. Cak. Okay, so seperti yang korang nampak, dah bertopi, berbaju lain, maksudnya kita orang dah settle, mandi-manda. Dan seperti korang lihat, tapak kemah pun dah tak ada, dah kosong, dah rata. Wipe out, orang kata. Dan kalau League of Legends, ace. Kalau ML, wipe out. Wipe out. Tak, abang tu Kena kacip. Baru orang suka tengok. Tengok, dah apa, dah kosong kan. Dah tinggal sampah je nak kena buang. Sampah tak boleh tinggal sini. Nanti kan makhluk-makhluk makan kan tercekik gok-gok-gok. Tercekik gok-gok. Mampus. Siapa yang kena tanggung? Kita. So jagalah alam sekitar. Sampah bawa balik, buang kat tempat yang sepatutnya, bukan di sini. This is not place to dispose your garbage. Because if you dispose the garbage here, you are the garbage. Okay? You understand me? So kita nak sambung kemas dulu nanti aku update. Okay guys, kita orang dah pun berada di Monster Truck. Monster Truck lah sangat kan. Di kita orang punya 4x4 4x4 kita orang. Sebentar lagi kita akan memulakan perjalanan pulang. Sebentar lagi kan. Tapi apa pun, kita tak boleh gerak dulu terus. Benda ni konvoy. So macam selfish lah kan kalau kita gerak sendiri, macam tak bersosial. So kita konvoy ramai ni, kita gerak lah sama-sama. Kita bergerak dalam komuniti. We live in a society, you know. So kita tunggu dulu yang lain-lain, tim lain-lain settlekan dia punya preparation untuk check out naik hutan. Kita dah siap. Sebab kita punya barang tak banyak pun. Kita ala kadar. Kita just simple as that. So dalam lagi beberapa minit kita akan gerak ramai-ramai untuk pulang. So rasanya kalau cakap jujur, memang rasa penat lah. Aku memang peha ni tengah sakit sikit. Rasa berdenyut ni, nyut. Dia kata berdenyut, nyut. Tak apa, benda is an experience. Kita pengalaman. Bawa adventure. Kita adventure ni kita keluar daripada comfort zone. Kita keluar daripada comfort zone. A comedic tragedy happened while campers on their way back. The suspect drives a silver Hilux and brutally dives straight into the mud. Here is the censored photo of the suspect who drive the silver Hilux. A bit messy as they took the second one. Any initial comments? I don't know. It's unfortunate. I understand it takes the time to digest that. Jenis camp tu memang adalah masalah besar. So besok aku balik, nanti aku yang drive. Wait. Sana ni bang. Sekejap. Relax. Mati ke? Mati. Sekejap, start balik. 3 gear. Dah. Okay, ni 4i lah. Okay, reverse sikit. Ready bang? Abang boleh? Ha? Abang boleh? Okay. Macam mana boleh masuk? Abang. Tak apa, sini. Ini Bawa drone ni mana? Dalam. Aduh. Ini betul-betul cium lumpur ni.
Tak apa, kita minta Tok Guru lah buatkan Kena ni patah balik daripada belakang tarik ke belakang. Tarik belakang. Tarik. Pegang pintu. Siap ada cicak ni. Sangkut ni. Konten saya kena buat. Video. Saya kau yang malang lah saya. Tarik depan rosak. Betul-betul cium lumpur ni. Saya sikit lagi saya. Okey tak tu? Dia macam Final Destination. Momen ni. Sikit lagi. Lepas tu orang punya driver gelak kat luar. Weh, jangan tangguh kau ni. Balik. Esok lah balik, esok. Sebab takut lagi tak ni. Ni ke tarik belakang ni? Tarik belakang. Lumpur betul-betul dekat sebelah je ni. Aduh. Sempat bergambar lagi. Jadi tak dibuang gitu. Ha? Memang buang lah. Tak apa, tapi masih play sampah dekat ni. Play sampah dekat belakang. Maksudnya kita nak keluar macam mana Syak? Kau naik atas sikit boleh lah. Aku tak boleh. Boleh bodoh. Tak, belah sana. Oh, lagi tinggi Sekejap, aku nak selamat. Tutup tingkap. Nak selamat tutup tingkap. Aku tengok dia masuk gig pun tak betul rezeki. Aku cakap tengok PO. Ni kita orang duduk tegak ni. Tapi kursi RM1 So naik balik. Wah, rasa graviti tegak balik. Oh, selamat. Aduh, slide saya tak rekod lah tadi. Ha? Nak buka. Aduh, momen-momen macam ni tak sempat rakam pula. Saya kau dah rakam kan? Ha? Tunjuk kat anak dia ni. Kamera ni. Slow. Ikut yang tayar gear ni, ikut yang ni, yang kering kan? Tegak kan? Oh, naik atas terus lah. Kanan. Okey, tegak. Inilah punca kita orang terjatuh tadi. Ini orang panggil perangkap maut. Sangkut lagi. Aduh. Oh shit. Here we go again. Pun sama lah. Sangkut lagi. Buat hal lah Aduh. Dia memang ada kepala dia. Balik mandi mobil. Mau nak cakap. Ni banyak kacip. Konten kali ni confirm dekat je. Aku rasa ni tarik yang paling tak boleh lupa lah ni. Selama ni semua okey Okay, semalam kita ambil POV daripada luar. Ni kita ambil POV daripada dalam. Macam mana dia orang tolong kita ni. Okay, nampak? Dia nak sangkut tali. Dia akan hookkan pada kita punya ni. Yang dia nak akan tarik. Ni sebab ni kita pergi lower kan. Ni. Kalau tinggi masuk tadi. Sen lah. Memanglah gear rendah. Kau nak aku masuk gear apa? Pasal dia cakap aku mau masuk salah gear. Memang masuk lah tadi. Sen.
Tapi Pat dapat rekod ni Pat. Apa? Apa rekod masuk? Yang masa kau masuk aku tak rasa. Aku kat sana tengah adjust kamera. Aku pula tengah tengok preview. Okey, masa tarik kiri. Selamat. Malu ah, malu. Malu. Aduh, banyak malu ah. Lepas ni ikut tweet tutup muka. Lepas ni aku rasa kau kena hire driver je. Walaupun kau company logistik lah. Tapi okey lah daripada kita sewa Forester tu. Apa Forester? Apa nama dia? Oi, Forester Jahanam tu. Forester apa nama dia Pat? Asalnya kita nak pakai tu. Tak respect saya. Apa dia nama? Fortuner. Dan akhirnya kami pun memulakan perjalanan kami pulang ke Skudai. Mula-mula tenang je perjalanan kami. Tapi tiba-tiba di pertengahan tu kita ada macam bau hangit and then ada bunyi yang aneh sedikit. So kita pun berhentilah di tepi jalan. Cancel lah pergi majlis. Juga kan lagi satu guys. Boleh tunggu dia sejuk dulu. Boleh buka. Tengok buat. Kalau tak melecur kan. Melecur je ke ni atas. Okay, ni kita dah isi dengan air. So far apa dia punya ni, air dia tak reject, tak keluar. Maksudnya kita punya ni okey lah. Tak ada isu so far. Kalau dia ada isu, bila kita isi air, dia akan menembak keluar. Bila dia menembak keluar, maksudnya ada something problem tu dengan ni. Okay. So ni kita biarkan engine running dulu. Kita tadi ada call Abang Mus kata relax dulu, biar je engine running dulu, and there should be no any other problem lah. Okay, so kita dah isi air, so far tak ada apa-apa, tak nampak ada asap apa, problem semua. So kita pun sambunglah perjalanan kita orang pulang ke Skudai. Allahu Akbar. Sekejap kita standby je lah air dia. Apa? Better safe than sorry. Jadi sampai situ je lah kisah kami di Sungai Yung Adventure kali ini. So itulah kisahnya. So kita akan tunjukkan lagi korang adventure kami yang baru. Jumpa lagi. You are not a tourist. You are an explorer.